Assalamualaikum. Okey, Umi nak share cara Umi lah. Ini Umi nak dekor. Ini paling senang lah nak dekor. Okey, you all ni masukkan ni span ni, masuk je dalam ni. Cara you all nak ukur, letak macam ni sebab curve ni kan. So you all intai daripada bawah, you all draw macam ni. Draw macam ni. Okey, dekat curve tu. Nanti dapatlah untuk tepi-tepi ni. Okey, macam tu. Boleh. Kat bawah tu you all bubuh lah. Yang belen-belen lama tu letak je kat bawah. Okey, sebab Umi letak span macam ni. Kalau letak macam ni lagi banyak nak makan spans. Okey, kemudian you all ambil cawan ke atau apa-apa yang bulat. Sebab Umi nak buat yang jenis bulat 8 patah. You all buatkan macam ni. Draw. Lepas tu you all bagi center. Sini sama sini. Sini sama sini. So you all buat lah. Bila dah sini dah dapat 4. Lepas tu ini you all pecahkan lagi. So jadi 8. Okey. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Nampak ni? Dekat yang kita ni tadi. Ini berguna span yang tak habuk Okey. Ini yang ni tau. Okey, nampak dah? Kita cucuk 4. So, kita cucuk lah. Ni 4. So, sini. So, cucuklah bulu ni sampai habis. Okey. Okey, kemudian you all ambil bunga orchid ni. Okey, bengkokkan. Okey, ni. Kemudian kita cucuk lah. Cucuk selepas batang ni. Nampak ni kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nampak ni. Kat sini. Cucuk. Terserah lah you all nak tinggi macam mana. Ni nanti, ini kita gunakan betak. You all letaklah ke betak ya. Sini dulu. Okey. Kalau you nak tajamkan dekat ujung ni pun boleh ya, runcingkan. Okey, kemudian kita bolehlah potong kayu ni. Kayu ni bagi sampai tinggi. Okey, kemudian bolehlah kita cucuklah sampai habis ni. Kami nak cucuk satu daun ni sebelum pasang ada lagi 3 batang ni kan. Kami nak cucuk ni dekat tengahnya. Mungkin ada yang tanya ni, kenapa Umi tak apa ni? Tak letak rumput. Okey. Umi tak letak rumput. Okey, sebabnya kalau rumput yang macam hancur-hancur sikit tu you all kena letak gam. Kalau Umi sebabnya tak letak rumput ni. Kalau rumput yang ni dia macam ni. So, you all just boleh selit-selit je macam ni je. Okey. You all boleh selit-selit je macam ni tak payah gam letak rumput yang ni. So, bila last baru Umi letak rumput ni. Okey. Ada lagi ni 3 batang. Okey, kemudian cucuk dah. Ada lagi 2 tangkai ni. Buatlah sampai siap. Okey. Letak dia punya rumput-rumput ni. Mungkin 100 gram je pun. Dalam 10 ringgit ke. You all kena gembur-gembur kalau macam ni.
Kalau Wims ketak 4. Dekat sponge ya. So, sini lagi atas. Dekat sini. Sini. Okay. Ini biar ada. Yang benda ni biar je junta-junta. Okay. Kemudian kalau ada batu ni, you all just cucuk je, atau you all boleh letak gam apa, you all tajamkan ni, bubuh gam lilin tu kan, dan you all ni je cucuk je gitu. Okay, untuk tak batu. Okay, ni cucuk je. Okey, macam ni kan. Ni yang besar ni. Okey, so Mi nak cucuk dia senang je. Macam ni Mi nak letak kat sini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni, cucuk je lidi dekat sini dulu pun boleh Cucuk je lidi. Okey. Kemudian Mi ambil batu ni. Dah. Dekat di situ. Boleh. Okey. Kita yang buat dia kan. Ni nak letak je lah kat tengah-tengah ni ni. So okey. Masukkan je. Cucuk je lidi dulu pun boleh. Okey. Kita yang buat dia. Dah lah siap. Okey. Siap. Kan? Senang je kan? Okey. Okey. Nak letak atas meja, nak tunjuk macam masih. Alhamdulillah. Inilah dia hasil dia. Nampak tak? Macam ni je lah. Kat batu-batu kat dalam dia. Gitu je. Okey. Macam tu. So, dia jadilah gini. Okay, kalau you nak rendah lagi, you kena potong lah, sebab ini minta potong pun. Kalau you nak rendah sikit, you potong. So kalau ada batang kan, ni ada yang jenis akar tu, you boleh lilit-lilit kan. Pumi akar tu tak ada. Kalau ada akar tu, lilit-lilit dekat batang sini kan. Kalau you ada akar kan, you lilit-lilit dekat sini ni batang. Kat batang-batang, lengkar-lengkarkan. Lagilah nampak cantik kan bila kita lengkar-lengkarkan akar dekat sini, ikat-ikat, lagi nampak cantik. Okey. Alhamdulillah. Okey, ni yang pink. Yang pink macam ni lah. Yang pink ni Umi buat bentuk dia membulat. Dia bulat. So dia tak boleh lah nak letak dekat cermin tu, memang tak boleh sebab dia membulat bentuk dia gitu. Dapat tak? Dia membulat. Okey. Latek cantik kan. Dia punya ni dia macam ni. Nampak? Nampak ni. Okey. Dah siap dah.